Assalamualaikum. Saya baru sampai dari noise sikit. Ali, slow sikit. Ali, slow sikit. Oh, kejap. Okey, saya baru balik daripada Malaysia Ultra Trail by UTMB. Sepanjang video, kalau anda tengok, ada 2 video saya dah siap upload. Saya menggunakan DJI Osmo Nano. So ada orang yang tanya tahu macam mana workflow dia. Setakat saya pakai, untuk video saya tak boleh nak komen banyak sebab saya rasakan dia punya video ni memang lebih kurang sama sahaja antara Nano ni dengan Action 5 Pro ni. Sebab dia menggunakan sensor yang sama, aperture yang sama, cuma mode dia sedikit berbeza lah. Dekat sini Rocksteady sahaja, yang sini ada Rocksteady Plus. Tapi saya tak pasti Rocksteady dia tu adakah sini versi tambah baik atau tak, tapi dia hanya ada satu seleksi Rocksteady saja. Yang ni ada Rocksteady dan juga Rocksteady Plus. Jadi untuk dia punya kestabilan tu saya rasa okey je, tak ada masalah. Kalau macam kita buat lari, ambil video macam ni, okey. Kemudian untuk dia punya panas, adakah dia panas selepas rekod? Okey, kita dah rekod 11 minit non-stop, 4K 50 fps, Rocksteady on. So yang untuk dia punya display unit ni tak ada masalah, tak panas pun. Tak ada panas. Atas tak ada apa-apa, tak ada panas. Yang dia punya kamera unit ni dia suam-suam saja, dia tak panas melampau. So boleh pegang. Tak ada masalah. Ni pun tak ada masalah. Kalau tengok footage pun setakat ni tak ada hang ke apa-apa. Okey je. Oh, jatuh. Cuma saya perasan satu lah. Anda kalau nak beli, anda kena fahamkan dia punya setting ni. Sebab kena tahu dia punya nature dia atau cara dia bekerja. Yang ni, yang atas ni, dia punya kamera unit ni akan sentiasa dicas. So, katalah bateri sini habis, sini akan cas dia. So, masa dekat sini, yang skrin bawah ni akan mati dahulu sebelum ni. Kalau bateri dia habis lah. Dia akan cuba cas yang atas ni. Yang bawah ni dia akan drain. So, anda kena tahu cara kerja dia. Contohlah anda macam saya buat trail running. Hari tu saya buat 25, tak ada masalah. Cukup bateri dia. Katalah saya buat 50. Saya lupa bawa power bank ke apa. So, saya kena maklum yang unit bawah ni akan mati dulu. Jadi, operasi dia akan menggunakan kamera sahaja. Jadi, dia tak ada display tau. Untuk mudahkan dia, anda kena tahu setting. Macam ni, saya dah check dia punya setting atau preset dia. Untuk rekod, tekan 2 kali. Boleh tetapkan dekat dia punya tetapan lah. Jadi, bila yang bawah ni dah habis bateri atau dah mati, tak ada masalah, still boleh rekod. So, kena fahamkan cara dia bekerja. Untuk kegunaan ultra trail atau trail running, saya rasa tak ada masalah. Yep. Skrin dia pun setakat ni, alamak nampak tak? Skrin dia pun, bukan skrin, dia punya lens, saya rasa tak ada apa-apa calar lah. Saya guna okey, Alhamdulillah. Tak ada apa-apa masalah. Bila dah habis pakai, macam saya dah rekod, saya masuk poket. Yang ni pun dah habis rekod, saya masuk poket. Dan saya nak elakkan dia habiskan bateri dia ni, saya simpan berbeza tau. Sebelah ni kat poket belah kiri, yang kamera ni saya simpan belah kanan. Sebab saya tak nak bateri dekat ni habis. Sebab saya nak tengok juga display dia. Sebab first time saya guna untuk trail, saya tak pasti dia punya setting tu sama ada dia pakai record video atau dia record gambar atau dia ambil gambar. Jadi bila masa race tu memang saya simpan sebelah berbeza. Saya memang tak pasang macam ni. Sebab saya takut yang bawah ni dia akan habiskan bateri dia untuk cas yang unit atas ni. Jadi sepanjang recording tu saya memang macam berserah saja. Hopefully setting yang saya tetapkan tu betul lah. Dan Alhamdulillah saya dah check footage saya tu, tak ada masalah, semuanya direkodkan dengan baik. Dan saya rasa dia lagi menarik sebab, contoh kita ambil demo macam mana nak rekod, tekan 2 kali, dia akan start rekod. So dekat sini kalau perasan dia ada lampu, so dia tengah recording lah, so boleh buat vlog macam ni.
sekarang dalam trail kita dekat kilometer berapa. Dan best je, kalau benda ni ada bateri, anda just on. So dia akan paparkan. So kita akan dapat angle yang berbeza lah. Macam contoh, ni saya nak tengok saya kat mana. Boleh lah tengok macam ni. Cuma masa dalam trail tu, sebab saya tak bawa power bank, yang ni memang saya off lah. So saya memang rekod daripada sini. Oleh kerana saya dah biasa guna Action 5 Pro, yang ni waterproof, tak ada masalah pun nak guna cross sungai, masa hujan lebat, lumpur, tak ada masalah. Jadi bila pakai yang ni, kena berjaga-jaga. Sebab first kali, yang atas ni dia waterproof 10 ATM. 10 ATM pula, 10 meter. Kalau nak buat berenang, boleh pergi ke sedalam 10 meter lah. So dia ada waterproof, tak ada masalah kalau hujan. Cuma Vision Dock ni, dia bukan waterproof. Dia IPX4. Maksudnya dia hanyalah water splash. Mujur hari tu MUT hanya hujan renyai, dia bukan hujan yang lebat. Tapi saya ada juga cross sungai, lepas tu saya ada siram badan saya dengan air. Mujur tak ada apa-apa lah yang ni. Jadi kalau anda trail runner, anda kena maklum yang bawah ni IPX4 water splash. Bukan water resistant atau waterproof. Yang atas ni tak ada hal. So boleh rekod, kalau hujan pun boleh guna. Yang bawah ni kalau hujan, seeloknya simpan dalam plastik atau simpan dalam beg. So macam biasa, macam tadi kita cakap, kena faham workflow dia. Dia boleh berfungsi sendiri tanpa yang bawah ni. Jadi kena tengok keadaan lah. Kemudian untuk dia punya storan, yang saya punya ni 64GB, saya rasa ngam-ngam lah lepas habis race tu. Storan tinggal sikit saja, memang kena transfer cepat lah kalau nak guna next day. So untuk 25km tu saya rasa ada extra, tapi saya nak cuba untuk 50km, nak tengok macam mana. Untuk bateri pun 25km hari tu saya buat 6 jam suku, ada rekod lebih kurang 45 minit macam tu. Bateri dia ada balance lah. Yang Dock Vision ni dah tinggal berapa persen saja, yang ni masih ada bateri lah. Jadi pentingnya kita tahu nak guna atau workflow dia macam mana. So kalau ni dah mati, kita memang bergantung harap dengan setting yang kita tetapkan kat sini, dan kita kena tahu dan kita kena make sure lah yang kita dah rekod tu betul masuk video tu. Takut tiba-tiba dah ambil, sekalinya rupanya still image, gambar, bukannya video. So anda kena practice dan faham cara dia bekerja dengan anda godek ada punya setting tu. Jadi itu saja untuk pandangan awal saya selepas menggunakan DJI Osmo Nano ni untuk vlog trail pertama saya. So untuk trail saya rasa okey, untuk road lagilah okey, sebab road paling jauh pun 42km, 5-6 jam lah. Macam kita trail ni, dia akan ada masa yang lebih panjang, dan kemudian kita punya kondisi pun, kita bermain dengan cuaca yang tak menentu. So untuk trail runner mungkin anda kena berhati-hati sedikit lah. Anda mungkin kena standby power bank untuk guna ni lah. Untuk road runner saya rasa tak ada masalah untuk beli benda ni. Trail saya enjoy guna ni sebab saya rasa dia lagi simple lah macam ni. Bila kita buat macam ni, tak nampak kekok sedikit lah. Kalau macam pakai yang ni, saya angkat saja mesti ada orang, bang masuk, nak masuk. Bila yang macam ni, dia minimalis sikit lah. Orang macam, dia tengah rekod ke? So ni nampak lebih macam tone down sikit. So itu saja untuk pendapat atau pandangan awal saya mengenai DJI Osmo Nano. Kalau anda ada perancangan nak beli, link saya ada letak kat bawah, anda boleh tekan kat situ beli. Kalau anda nak tunggu, masih boleh tunggu saya buat review penuh atau review yang selepas saya gunakan banyak lah. Tapi saya tak pasti dia punya stok dah ada ke tak. So selamat mencuba, dan kalau anda dah beli jangan lupa tag saya dekat video nanti. Apa-apa pun, lari dulu baru cerita.